Hai semua, selamat datang ke kelas Cikgu. Okey, Cikgu tahu, bila sebut je bab 6 ni, ramai yang rasa macam, aduh, banyaknya fakta nak hafal kan? Tapi relax, jangan risau. Dalam sesi kali ni, kita akan pecahkan bab ni satu persatu. Dan Cikgu janji, lepas ni, bila awak tengok sekeliling, awak akan nampak sejarah di mana-mana. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, ini dia roadmap kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan siasat apa yang trigger semua perubahan ekonomi ni. Lepas tu, kita akan tengok macam mana British buat sistem untuk kawal semua hasil tu. Seterusnya, kita akan lihat kesan-kesan fizikal yang kita boleh nampak, macam jalan raya dan landasan kereta api. Kemudian, kesan kepada masyarakat kita, yang ni sangat penting. Dan akhir sekali, kita simpulkan semuanya. Jom masuk gear 1. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Untuk faham semua benda yang berlaku, kita kena faham dulu puncanya. Apa sebenarnya yang British nak sangat dari tanah Melayu? Kenapa diorang begitu fokus pada ekonomi? Pernah tak awak terfikir, kenapa kuasa besar dari Eropah tu sanggup datang jauh-jauh dan ubah negara kita? Jawapan dia simple je, sebab nak buat duit. Kekayaan. Bayangkan, dekat Eropah masa tu, tengah ada revolusi perindustrian. Kilang-kilang diorang tu macam raksasa yang lapar, perlukan bahan mentah non-stop. Dan, teka apa? Tanah Melayu ni macam buffet, semua anda boleh makan untuk mereka. Jadi, British pun perkenalkan satu konsep baru, ekonomi moden. Dulu, ekonomi kita ni bersifat sara diri. Maksudnya, orang tanam padi, ternak ayam, cukup untuk makan sekeluarga. Tapi British datang dan tukar semuanya 180 darjah. Dia kata, lupakan pasal cukup makan. Sekarang, kita tanam getah, kita lombong biji timah sebanyak yang mungkin untuk dijual ke seluruh dunia. Fokusnya dah bertukar dari perut sendiri kepada poket pelabur antarabangsa. Dan sistem baru ni ada 5 bahan utama. Fikirkan macam ni. First, nak buat ladang atau lombong gergasi, awak perlukan tanah yang luas. Lepas tu, nak mulakan projek besar macam ni, mestilah perlukan duit yang banyak kan? Itu dah modal besar. Dah ada tanah, dah ada duit. Takkan nak korek guna cangkul je. Mestilah perlukan teknologi moden, macam kapal korek. Tapi mesin tak boleh jalan sendiri, jadi awak perlukan tenaga buruh yang ramai. Dan akhir sekali, semua ni dibuat bukan untuk jual kat pasar tani, tapi untuk dieksport. Skalanya memang besar. Nampak tak? Semua ni satu pakej lengkap. Dan inilah hasilnya. Meletup. Tiba-tiba je Lembah Kinta jadi pengeluar biji timah nombor 1 dunia. Kalau pergi ke Raup, orang gali emas. Di Miri Sarawak, diorang jumpa emas hitam pula, iaitu petroleum. Dan bintang utamanya tentulah getah. Getah jadi superstar lepas H.N. Ridley ni perkenalkan sistem torehan baru yang lebih efisien. Habis landscape kita yang dulunya hutan, sekarang ni penuh dengan ladang getah, kelapa sawit dan kopi. Okey, so British dah ada lombong, dah ada ladang. Tapi, macam mana nak pastikan semua ini berjalan lancar dan tak ada siapa yang kacau? Di sinilah kita masuk bab pentadbiran. British ni bijak. Diorang tahu, untuk kawal ekonomi, diorang kena kawal sistem. Benda pertama yang paling kritikal, tanah. Tanah ni isu sensitif kan, jadi British tak boleh main rampas je. Diorang guna strategi. Diorang perkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu. Kalau tengok sekali lalu, nampak macam, bagusnya, diorang lindungi tanah orang Melayu. Tapi, ada udang di sebalik batu. Dengan adanya akta ni, British boleh tentukan, okey, tanah ni untuk orang Melayu, jangan kacau. Dan pada masa yang sama, tanah yang lain ni kita boleh buka untuk lombong dan ladang. Sangat bijak kan? Okey, dah ada tanah, dah ada undang-undang, tapi itu tak cukup. Bayangkan awak tengah bina satu jentera gergasi. Awak perlukan sistem sokongan. Jadi, British tubuhkan Jabatan Kerja Raya, JKR, untuk bina jalan dan bangunan. Diorang bawa masuk bank-bank besar untuk uruskan aliran wang berjuta-juta tu. Diorang bawa masuk syarikat insurans. Kenapa? Sebab pelabur Eropah takkan letak duit kalau ada risiko bisnes mereka musnah. Jadi, semua ni, JKR, bank, insurans adalah supporting cast yang pastikan ekonomi berjalan lancar. Alright, jentera ekonomi dah siap. Sekarang, macam mana nak keluarkan hasil dari jentera ni? Semua biji timah dan getah tu tak boleh duduk diam je kat lombong dan ladang. Kena hantar ke pelabuhan untuk dieksport. Di sinilah kita nampak kesan paling ketara. Pembinaan infrastruktur secara besar-besaran. Benda paling utama, kereta api. Landasan kereta api ni ibarat urat nadi untuk ekonomi British. Cuba tengok corak pembinaannya. Fasa pertama, landasan dibina dari kawasan Lombong di Taiping terus ke pelabuhan di Port Weld. Simple, dari A ke B. Tujuannya satu, keluarkan biji timah. Lepas tu, bila getah dah popular, diorang bina pula landasan baru ke arah ladang-ladang. Hanya kemudian, barulah landasan ni sambungkan bandar-bandar utama.
Jadi, poin penting kat sini, kereta api ini dibina bukan untuk kita jalan-jalan, tapi untuk angkut hasil bumi keluar dari negara. Dan bukan setakat kereta api tahu, jalan raya dibina untuk suap hasil-hasil dari kawasan pedalaman ke stesen kereta api. Di laut pula, kapal wap moden mula digunakan. Tapi, game changer yang sebenar, telekomunikasi, telegraf dan telefon. Tiba-tiba, arahan dari Kuala Lumpur boleh sampai ke Ipoh dalam beberapa minit je, bukan berhari-hari. Komunikasi jadi super pantas. Dan dalam bisnes, masa itu mas, kan? Dan kemudian, kita lompat sikit ke tahun 1937. Awak semua kena ingat tarikh ni. Buat pertama kalinya, kita ada perkhidmatan penerbangan awam. Ya, kapal terbang. Ini dah bukan cerita pasal angkut biji timah. Ini dah level lain. Ini menandakan permulaan era baru perhubungan di negara kita. Okey, setakat ni kita dah cakap pasal duit, pasal infrastruktur, semua pasal ekonomi. Tapi, macam mana dengan rakyat? Macam mana semua ni bagi kesan pada masyarakat kita? Jom kita masuk bahagian seterusnya. Kesan sosial. Dan percayalah, di sinilah kesannya kekal sampai hari ini. Baik, kalau ada satu kesan yang paling besar yang membentuk Malaysia yang kita kenal sekarang, inilah dia. Ingat tak tadi kita cakap pasal tenaga buruh ramai? Orang tempatan tak cukup untuk kerja di Lombong dan Ladang. Jadi apa British buat? Diorang buka pintu negara kita seluas-luasnya. Buruh dari China dibawa masuk untuk kerja di Lombong dan buruh dari India pula dibawa masuk untuk kerja di Ladang. Ini bukan setakat pertambahan penduduk. Ini secara literalnya telah mengubah DNA masyarakat kita. Inilah detik kelahiran masyarakat majmuk. Dan kemasukan orang ramai, ni mewuduhkan kesan domino. Fikirkan, lebih ramai orang, maksudnya bandar-bandar baru mula meletup. Contohnya Kuala Lumpur dan Ipoh. Bila ramai orang duduk sesak-sesak, apa jadi? Penyakit senang merebak. Jadi, British terpaksa bina hospital. Bila dah ramai orang dan banyak duit, jenayah pun meningkat. Jadi, diorang kena bina penjara, kena tubuhkan pasukan polis. Nampak tak rantaiannya? Semuanya saling berkait. Okey, sekarang kita ada pelbagai komuniti. Macam mana pula dengan pendidikan? British wujudkan sistem pendidikan vernacular. Maksudnya, setiap kaum pergi ke sekolah masing-masing, guna bahasa masing-masing. Ada sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Dan kemudian, ada sekolah Inggeris. Yang ini selalunya di bandar dan kalau awak nak kerja dengan kerajaan British, inilah tiket emas awak. Sistem ini secara tak sengaja telah mengasingkan kita sejak dari kecil lagi. Dalam pendidikan tinggi pun, British sangat strategik. Diorang tubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK, khas untuk anak-anak golongan bangsawan Melayu. Tujuannya untuk melatih mereka menjadi pegawai tadbir dalam sistem British. Pada masa yang sama, diorang tubuhkan Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC, untuk melatih guru-guru Melayu pula. Jadi nampak tak? Setiap institusi ada misinya yang tersendiri. Alright, kita dah sampai ke penghujung. Kita dah lihat kesan ekonomi dan sosial. Sekarang, jom kita satukan semuanya. Apakah warisan utama yang ditinggalkan oleh pentadbiran barat yang masih wujud sampai sekarang? Okey, jom kita buat rumusan pantas. Kalau awak cuma boleh ingat 4 benda dari bab ni, tolong ingat 4 ni. 1. Ekonomi kita berubah dari cukup makan kepada untuk dijual. 2. Infrastruktur moden macam kereta api dibina untuk sokong ekonomi ekspor. 3. Wajah masyarakat kita berubah selamanya dengan lahirnya masyarakat berbilang kaum. Dan 4. Asas kepada sistem sekolah dan hospital moden kita bermula dari zaman ini. Dapat 4 poin ni, awak dah faham intipati bab ni. Sebagai penutup, cikgu nak bagi homework untuk difikirkan. Lepas ni, bila awak dalam perjalanan, pandang sekeliling. Tengok landasan kereta api, tengok kawan-kawan awak yang pelbagai kaum, fikirkan tentang jenis sekolah yang ada. Semua tu bukan kebetulan. Akarnya datang dari semua yang kita bincangkan hari ini. Jadi soalannya, bagaimanakah sejarah yang berusia 100 tahun ini masih membentuk hidup awak di Malaysia hari ini? Fikir-fikirkan. Terima kasih semua.